Besar weh, bantai weh. Astaghfirullahalazim. Trek juguk sini pun. Oi, dia punya nombor dia. Tekan. Kuat kan? Oi, kedua. Aku. Hello semuanya, welcome back to my channel Syasha. Buat apa tu? Saya mana baru sampai kat channel aku. Thank you so much guys. Dan yang sentiasa support aku dalam my hashtag gang. Kita apalah. So, lama tak berjumpa. Hari ni berjumpa kembali. Tunggu je. Topek Yauri guys. Lama tak jumpa. Oh, lepas ni tak tadi. Oleh. Manager Adi Adinda guys. Ni manager aku belakang. Aku lah ni ada 2-3 orang lah manager kan. Kira ampun lama tak jumpa tu sebab apa? Sebab aku tengah susun manager. Kalau boleh nak bagi cukup 10 orang dalam company, 10 manager, baru kita all out. Kami tak ada staff. Kami tak ada staff, kami ada manager semua. Kita dah sampai. Tengok. Oi. Tempat apa ni, tak ada orang ni. Ya Allah. Ya Allah, rindu ya tempat ni. Ya Allah. Salam saya. Ya Allah. Salam saya. Kalau nak tahu kat mana ni. Ya, kolam mancing air masin Pajam geng. Banyak kenangan kat sini. So kolam Pajam ni dah tutup selama hampir sebulan lebih, lebih kurang lah, untuk penambahbaikan di kolam. Jadi first yang aku sampai, aku nampak kat sini parking diluaskan. Langit Taiwan. So geng, antara penambahbaikan yang ada dekat kolam Pajam ni, itu sangkak baru. Hampa tengok sangkak dia macam mana. Nampak dia dah buat frame baru. So sangkak dia nampak lagi praktikal lah geng. Lepas tu pagar daripada ujung sana. Fungsi sangkak ni, bila kita release ikan dalam kolam, ikan tak lari masuk ke dalam ni balik, ke bawah ni, dia tak mengerok kat bawah sangkak balik. Tu lah fungsi dia geng. So dia buat daripada sini sampai ujung sana. So tokek kolam yang hampa amat rindui, iaitu Jepun je. Kita mereka tengah release MJ. Kamera ada ke? Itu misteri bang. Ini merah. So sekarang banyak proses penambahbaikan. Kalau kita tengok dekat kaunter udang ni pun sama, dia dah buat pagar baru kan. So kita nampak lagi proper lah. Toilet dah ditambah baik kan. Pintu besi. Kira selesa sikit lah. Dan sebelum tu, daripada sini kita boleh nampak kat bawah ni, hampa tengok. Jadi kawasan yang lapang ni geng, sebenarnya ini parking tau. Kau tak parking agak terhad untuk kolam Pajam. Jadi pihak ni dah luaskan parking. So tak ada isu lah lepas ni kalau kita ada parking. Mantap lah geng. Jadi geng, untuk kolong yang aku cakap tadi, macam ni. Apa tengok, daripada buat tanda. Kalau nampak tanda macam ni, area sini ada kolong lah. Untuk gambar kolong punya footage nanti aku masukkan. Pagi, petang, malam kami gerak. Pancing siap, joran tegak. Tasik Lombong,
gunung, sungai, laut, mana ada ikan kami tak pernah ragu. Shashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak, geng ketak pala, tak kira mana, pancing steady, ikan semua kena. Gasak ya bro, jangan tunggu, strike kuat tali pun lari laju. Mana yang mancing dekat kawasan tengah-tengah yang berjauhan dengan toilet, dekat sini ada pancuk ayak. Tangguk pun disediakan untuk tangguk ikan. Dan yang ni, nampak? Function geng. Hampa bungkus ayak boleh sangkut-sangkut tang ni. So plastik jangan buh mata-rata. Pagak ni pun dia dah tinggi kan. Ha ni, tempat potong umpan. Ha ni. Jadi geng, kamu tengok sana. Yang warna biru tu surau. Surau lama dikekalkan. Lepas tu toilet belakang tu pun kita nampak dia dah buat baru. Jadi kat tengah ni surau yang ditambah baik. Kita boleh tengok. Kita masuk tengok alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oh cantik. Dia buat tile baru, dinding baru. So selesa lah geng. Memang sangat-sangat selesa untuk solat. Oh, lantai semua baru, cuma belum cuci lagi lah. Ha, ni surau yang kat tengah tau. Kalau hampa masuk kolam belah kiri. Ha, ni laluan belah kiri. Surau baru. Kalau tak sebelum ni tak ada toilet sebelah surau. Jadi dia buat toilet. So jadi tak payahlah hampa nak pergi ke, kalau duduk tengah-tengah kolam. Ini kira dah tengah kolam tau. Tak perlulah hampa nak ke depan ataupun nak ke hujung belakang. Sebab dia tengah dia dah buat toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, toilet baru. Dengan pintu stainless steel. Tahan lah. Untuk ketahanan. Ui, mantap geng. So banyak jugalah penambahbaikan demi keselesaan pemancing-pemancing tegar di kolam ayak masin. Untuk segala update berkenaan kolam mancing ayak masin Pajam, hampa boleh follow page Facebook dan juga TikTok. Setelah sebulan penutupan kolam Pajam, diorang dah improve macam-macam lagi, apa orang panggil, facility lah. Diorang improve dan diorang akan reopening geng, iaitu pada 14 hari bulan Jun 2025, iaitu hari Sabtu ni. Siapa yang tengok video ni mungkin esok. So hampa jangan lupa join sebab ikan total yang ada dalam kolam masa reopening ni kita ada sebanyak 1,500 ekor geng. Banyak. Ikan tapak 700 ekor. Selebihnya kita akan lepas secara berkala. Jadi untuk yang daftar online, 100 orang yang pertama daftar online akan dapat baju free tau geng. So hampa jangan lepaskan peluang untuk daftar online geng. Jadi geng, untuk pelepasan berkala tu 1 jam dia akan lepas 75 ekor. Sejam 75, sejam 75. Yuran RM170 11 pagi sampai 4 petang. Ada ikan tag tau. Oh, itu yang kita nak tau. Kita boleh pakai pesawat plastik boleh, udang hidup boleh, casting. Cuma teknik pelampung tak dibenarkan. So jom kita tengah pusing-pusing kolam lagi untuk tengok keadaan kolam yang terkini kan. Tengoklah, maybe kalau ada kesempatan sekejap kita test. So stay tune guys. Shashan Channel, buat apa tu, jom kita gasak. Geng ketak pala, tak kira mana, pancing steady, ikan semua kena. Gasak ya bro, jangan tunggu, strike. Wih, boron wih dalam ni. Boron. Oh, saya pegang mau angkat hanyir sikit boleh lah? Wah. Buat apa tu, jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. Oh. Oh. Oh, sak ni. Apa nak macam mana lagi? Ui, besar weh, bantai weh. Astaghfirullahalazim. Oh dia. Cakap bagus. Ada tak lihat? Tu. Besar mana? Takkan tak puas hati lagi. Tadi tag berapa ekor pun? Ha? Tadi tag berapa ekor ni? Takkan ni bawa 13. 13 ekor weh. Seekor 500. Lagi 2 ekor. Ui, kasar. Geng ketak pala, tak kira mana, pancing steady, ikan semua kena.
Gas aja bro, jangan tunggu. Strike kuat, tali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun. Janji dapat hasil, confirm puas balun. Fashion Channel, buat apa tuh, jom kita gasak. Dimana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini. Jadi geng, tadi kita dah tengok pelepasan MJ, Siakap, Jenahak, Senangin Taiwan, sekarang kerapu. So ada lagi 2 spesies yang kita akan masukkan. Ikan merah pun. Ikan merah dengan apa lagi tu, Ikan merah dengan apa lagi? Kamera. Dengan Bawah mah. bawah. Okay. So yang kita tengah tunggu ikan merah dengan bawal emas. So ada 7 spesies. Ni macam Oh, barang di? Ui, boleh tahan. Ini kuat je. Jenah. Abun, dia nak abun. Tengok kali. Oh, cantik. cantik, badan cantik. Ui, nak makan nasi. Apa? Ada polong. Yo. Oh, meroket geng. Ini kacil dia meroket. Meroket. Ui, lihat ikannya. Macam roket pun tengah nak Jinak lagi geng. belakang punya jinak geng. Belakang punya jinak. Ada geng. Kamu tolong, jangan tolong. Oh shit. Meroket. Auto release. Oh, dia penuh. Dia penuh. Cecek. Pam dia pun. Patah tak apa. Ni abang nak Strike juga sini pun. oi, dia punya nombor. Kuat kan? Oi, kena. Aku. Oh. Lulus boy. Nampak kecil je. Ush. Roket dah. MJ dia roket. Saiz. Saiz okey Kilo Oh. 2 kilo. 2 kilo lah. Topek apa bang? Cakap. Lajulah sikit. Patutlah lambat. Besar bro. Bodoh, tengoklah apa. Besar weh.